Polis memburu seorang bekas warden sekolah pondok kerana disyaki terbabit kes amang seksual kanak-kanak lelaki di daerah berkenaan. Suspek Muhammad Azwan Mukram berumur 29 tahun diburu polis selepas disyaki melarikan diri sejak Mei lalu. Dalam satu kenyataan media pada 6 Jun 2025, pemangku Ketua Polis Daerah Sandakan, Superintendent Ramasamy Anak Lelaki, KUPPAM berkata lelaki itu terbabit dengan kesalahan mengikut Seksyen 14 di Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Dalam kenyataan sama, Ramasamy berkata pihaknya mengesan 7 lagi individu bagi membantu siasatan polis. Eko Y, 63 tahun, disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Moh Nazri, 48 tahun, Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Asa FW Teming, 31 tahun, Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Kef LRDAWAS Dawud Seksyen 46N, Akta Penjara 1995. Muhammad DUSACN Ahmad, 35 tahun, Seksyen 15(4) Akta Pengangkutan Jalan 1959. Hisham Tarang, 43 tahun, disyaki terbabit kes Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Mod NURS White House FLQHOM Asari, 26 tahun, diminta tampil kerana disyaki terbabit kes Seksyen 380 Kanun Keseksaan.